So hari ni jom teman aku buat air koko. So inilah dia sawanah koko. Dia ada 2 jenis tau. Satu dalam serbuk, satu dalam sachet. Dia ada dalam bentuk ni juga untuk korang beri kat anak-anak korang. Dalam ni ada Koko Crush, korang boleh terus makan. Aku minta Tupperware kat mak aku tadi, aku nak isi ni. Yang bestnya sawanah koko ni, dia boleh memeriahkan susu untuk ibu-ibu kat luar sana tau. Untuk ibu yang hamil dengan berpantang pun bagus. Susu ni pun melancarkan perhadaman, tak sembelit. Boleh dikatakan banyak ya sebab bekas ni besar. So jom kita buat air. Aku sarankan korang yang tak nak makan tu ambil benda ni pagi-pagi sebab dia cepat kenyang tau. Sawanah koko ni bagus sebab dia ada madu, ada barley, ada kurma. Tu kan makanan-makanan sunnah tu. Kan bagus. Bancuh koko ni pun kau tak perlukan susu, gula sebab dalam ni dah ada gula nano tau. Gula nano ni dia rendah kalori and baik untuk kesihatan kita tau. Korang kena try sebab sedap. Minum tak letak ais pun sedap ya. Sebenarnya koko ni senang sangat nak bancuh sebab aku tak guna air panas pun. Aku guna air biasa pun dah boleh tau bancuh. Memang senang, korang kena try. Letak ais lagi lah, power ya. Kita letak ni topping atas dia. Dengar bunyi ais dia tu pun dah terliur ya. Sedap. Atas dia tu ada Koko Crunch. Serbuk ni untuk letak kat rumah. Yang sachet ni letak dalam beg bawa pergi mana-mana.